Salam semua. Selangor kembali menyaksikan satu peringatan penting tentang makna sebenar institusi Raja Berperlembagaan. Ketika ada pihak cuba membingkaikan titah Sultan Selangor sebagai campur tangan politik, ahli-ahli Dewan Diraja Selangor tampil memberikan penegasan yang cukup jelas. Sultan bukan sekadar simbol dan bukan juga rubber stamp kepada pentadbiran negeri. Dalam sistem Raja Berperlembagaan, Sultan mempunyai tanggungjawab moral dan perlembagaan untuk memastikan kerajaan mentadbir dengan amanah, berkesan dan sentiasa berpihak kepada rakyat. Itulah mesej utama yang cuba ditegaskan. Menurut Dewan Diraja Selangor, setiap pandangan dan nasihat Sultan dibuat berasaskan kepentingan rakyat, bukan dipengaruhi percaturan politik. Lebih penting, baginda bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif. Satu fungsi penting bagi memastikan pentadbiran negeri tidak terpisah daripada denyut nadi rakyat. Hakikatnya, Sultan Selangor sendiri menerima pelbagai aduan terus daripada rakyat. Isunya bukan kecil, banjir yang berulang, sampah tidak dikutip, jalan berlubang. Dan menurut Dewan Diraja, aduan itu datang lengkap dengan nama, alamat dan nombor telefon. Bukti bahawa keresahan rakyat itu nyata, bukan persepsi politik. Sultan Selangor juga menegaskan bahawa rakyat tidak mahu sekadar mendengar janji. Rakyat mahukan tindakan. Sebab itu, titah baginda dalam persidangan Dewan Negeri Selangor baru-baru ini perlu dilihat sebagai teguran membina demi memperbaiki pentadbiran negeri. Baginda sedang mengingatkan kerajaan bahawa kuasa mentadbir datang bersama tanggungjawab besar terhadap rakyat. Selepas 25 tahun sebagai Sultan dan 33 tahun sebagai Raja Muda, baginda memahami bahawa institusi diraja bukan sekadar lambang adat, tetapi benteng terakhir yang memastikan suara rakyat tidak tenggelam di tengah perebutan kuasa politik. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.